Selamat pagi sir, kami bertiga daripada IPG Kedaraan. Pada pagi ini kami ingin menemubual sir berkaitan kajian falsafah kami. Sedikit latar belakang tentang kerjaya, maksudnya daripada guru biasa naik pangkat ke pengetua. Latar belakang Ko Bochin. Ko Bochin dilahirkan pada tanggal 10 September 1961 dan beliau adalah anak jati Kelantan Wakaf Baru Tumpat. Beliau merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradiknya. Bapa beliau tamat pendidikan di sekolah rendah dan bekerja sebagai guru sementara. Manakala ibunya juga tamat pendidikan di sekolah rendah dan bekerja sebagai penjual pisang goreng. Minat sukan dalam diri beliau telah dipenuhi oleh adik-beradiknya yang sememangnya meminati sukan. Cikgu Ko Bochin mendapat pendidikan awal di sekolah Inggeris Wakaf Baru dari darjah 1 sehingga darjah 6. Beliau memulakan pembelajarannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Muhyiddin, Kelantan sehingga tamat tingkatan 5. Setelah itu, beliau menyambung pelajarannya di tingkatan 6 Sekolah Menengah Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Beliau melanjutkan pelajarannya setelah tamat STPM di Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit, Terengganu sehingga lulus dengan cemerlang pada tahun 1983. Pengalaman berkhidmat Cikgu Ko Bochin sebagai seorang guru iaitu setelah tamat pengajian di Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit, Terengganu, beliau ditempatkan bertugas di Sarawak selama 5 tahun sebagai guru penolong di 3 buah sekolah. Pada tahun 1984, beliau bertugas di SRK NJ Wak Sarawak. Pada tahun 1985, beliau bertugas di SRK Mumpung Ulin Sarawak dan pada tahun 1986, beliau bertugas di SRK Ulus Teras Bintangu, Sarawak. Kemudian, beliau ditukarkan ke tempat kelahirannya iaitu Kelantan. Beliau bertugas di Kelantan selama 10 tahun dan sepanjang di Kelantan, beliau telah menyumbangkan jasanya di 3 buah sekolah iaitu di SK Bonahan, Tumpat pada tahun 1988, SK Jerek Gua Musang pada tahun 1995 dan SK Kuban Cenok, Pasir Mas pada tahun 1996. Seterusnya, beliau ditukarkan untuk bertugas di Terengganu sehingga pencen. Pada tahun 1998, beliau ditempatkan di SMK Padang Midin, Kuala Terengganu. Kemudian pada tahun 2010, beliau dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan ko-kurikulum di atas sumbangan yang diberikan sehingga meningkatkan kecemerlangan dan pencapaian sekolah dalam aktiviti ko-kurikulum di SMK Padang Negara. Seterusnya, beliau ditukarkan ke SMK Padang Negara, Kuala Terengganu pada 5 Januari 2015 dan memegang jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran. Khidmat beliau tidak lama di SMK Padang Negara, Kuala Terengganu kerana pada 25 Mei 2015 beliau ditukarkan ke SMK Jonghua Wisen, Kuala Terengganu dan dinaikkan pangkat sebagai pengetua. Pada tahun 2018, beliau telah mendapat gelaran pengetua cemerlang dan selama 35 tahun bertugas sebagai seorang guru, telah banyak sumbangan yang beliau berikan sehingga memberikan kecemerlangan kepada sekolah-sekolah yang beliau kunjungi. Daripada segi pencapaian tadi, macam pencapaian dalam apa tadi, cemerlang, perkhidmatan cemerlang, mungkin saya ada pencapaian lain yang boleh saya ceritakan juga kepada kami. Beliau ni merupakan seorang yang sangat berdedikasi dan berwibawa dalam pelbagai sudut pandangan. Iaitu dapat dilihat beliau ni merupakan guru yang sangat aktif dalam bidang sukan, akademik dan juga kurikulum. Dari aspek lain juga, beliau ni boleh dijadikan sebagai rujukan, terutama dari aspek pengurusan. Kerana beliau ni merupakan seorang yang berperwatakan menarik, yang mempunyai keterampilan dalam melakukan pekerjaan, iaitu dikenali sebagai pengetua yang berkaliber, iaitu tenang, peramah dan sentiasa bermotivasi. Juga merupakan seorang guru yang sentiasa cakna akan muridnya. Dari aspek kurikulum juga, beliau ni pernah menjawat jawatan sebagai penolong pesuruhjaya daerah dan juga pernah menjawat jawatan sebagai penolong pesuruhjaya negeri. Beliau ni merupakan pentaraf pengangkat diraja yang telah melahirkan pengangkat diraja seramai 60 hingga 70 orang. Dalam menerima pandangan walaupun berbeza kaum. Dari bidang kurikulum pula, beliau ni pernah menjadi penolong pesuruhjaya daerah negeri Terengganu, iaitu merupakan pentaraf pengangkat diraja yang merupakan pangkat tertinggi dalam persatuan pengangkat. Beliau ni pernah melahirkan dalam 60 hingga 70 orang pengangkat diraja. Seterusnya, inspirasi Ko Bochin. Beliau mengatakan bahawa beliau sangat ingin melihat kesemua pelajar
seterusnya menjadi seorang yang berjaya di masa depan. Tidak kira pelajar itu bijak atau lemah, tetapi beliau tetap usahakan. Perkara inilah yang menjadi inspirasi beliau dalam menjadi seorang guru. Selain itu, beliau turut berpegang pada satu kata-kata, iaitu membuat yang terbaik setiap hari, menyebabkan beliau sentiasa berusaha keras untuk membuat pelajar-pelajarnya faham dan mengingat apa yang dipelajarinya dalam kelas. Ko Bon Chin sangat menegaskan bahawa usaha hari ini lebih baik daripada memikirkan perancangan masa hadapan. Seterusnya Tuan, boleh Tuan berikan beberapa tips untuk menjadi seorang guru yang baik? Ya, kita bekerja atas dasar berkhidmat dengan jujur. Sebagai seorang kaki tangan kerajaan, jangan bekerja kerana minat. Minat baru buat, tak minat tak buat. Bukan begitu. Kita makan gaji. Buat apa yang perlu dibuat, walaupun tidak berminat. Jika diberi apa-apa tugas, ramai cikgu jawab, saya tak minat benda ini. Jadi suruh jadi guru kakak, saya tak berminat kakak. Kalau buat pun sampai-sampai level gitu je. Jawapannya ialah dia tak berminat. Salah konsep tu. Bila kita menerima gaji, harus kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Kalau tak pandai jadi guru pengakak, belajar kan? Kita harusnya lebih pandai daripada belajar kan? Kita belajar sekejap je. Ikatan tak pandai, belajar sekejap je ikatan. Contohnya, secara apa buku-buku dia baca sekejap, terus boleh mengajar. Jika ada keinginan, kita akan dapat pengetahuan itu dan boleh mengajar. Apa-apa saja. Jadi jurulatih tidak semestinya pandai bermain. Saya ialah jurulatih renang. Tapi kalau saya belum berenang dengan budak-budak, kalah saya. Saya tidak ada kebolehan renang. Tapi saya ada siji kejurulatan. Teknik-teknik mengajar saya tahu. Bila saya tengok budak berenang, dia tidak betul caranya. Macam mana nak betulkan itu? Jadi pengetahuan kita sebagai guru, sebagai jurulatih, sukan-sukan lain boleh membantu. Kursus yang kita belajar boleh membantu. Kita buat sendiri tak jadi. Tapi kita tengok, kita tahu itu salah. Ini cara yang betul. Kan? Jurulatih kan? Bukan pandai bermain, tapi pandai mengajar, mengetahui kesilapan, macam mana cara membetulkan. Artinya semua kerja kita boleh buat. Menurut Ko Bon Chin, berkait dengan FPK dan FPG, iaitu falsafah pendidikan kebahasaan dan falsafah pendidikan guru, pembelajaran sepanjang hayat perlu dihayati oleh setiap guru sebagai tunjang kepada keseimbangan intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebahasaan FPK. Guru yang mengamalkan prinsip ini bukan sahaja berusaha memperkaya ilmu diri, tetapi turut membimbing murid menjadi insan seimbang dan berakhlak mulia. Melalui penghayatan falsafah pendidikan guru FPG, pendidikan akan sentiasa memperkasa nilai profesional, kasih sayang serta tanggungjawab terhadap pembangunan sesiah murid. Dalam masa yang sama, nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara seperti kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan serta kesopanan dan kesusilaan perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, pendidikan dapat melahirkan masyarakat yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran, tetapi menghayati nilai-nilai kebangsaan dan perpaduan, selaras dengan hasrat FPK dan FPG.